Hai, Assalamualaikum dan selamat datang. Anda bersama saya sekali lagi. Okey, pernah tak anda berhenti sekejap dan terfikir apa sebenarnya yang membentuk cara kita sebagai rakyat Malaysia berinteraksi setiap hari? Hari ini, jom kita kupas satu topik yang sebenarnya jadi nadi kehidupan kita semua, iaitu etika dan peradaban dalam acuan Malaysia. Jadi, untuk mulakan perbincangan kita ni, jom kita tanya diri sendiri satu soalan yang nampak mudah tapi sebenarnya mendalam. Apa sebenarnya maksud di sebalik dua perkataan yang kita selalu dengar ni, etika dan peradaban? Adakah ia sama atau berbeza? Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, memang penting untuk kita faham betul-betul apa maksud dua perkataan ni. Jom kita pecahkan satu-satu supaya kita jelas. First, kita tengok etika. Yang menariknya, perkataan ni datang dari tradisi barat. Asalnya dari perkataan Greek, ethos, yang bermaksud watak atau adat. Senang cerita, etika ni adalah satu bidang falsafah yang cuba cari jawapan kepada soalan besar. Apa yang betul, apa yang salah. Dan yang bestnya, pemikir macam Velasquez ni, dia tak tengok etika tu macam buku peraturan je tau. Tak, bagi dia, etika ni adalah satu disiplin untuk kita sentiasa cek balik standard moral kita. Kita kena sentiasa tanya, peraturan moral dalam masyarakat kita ni, munasabah lagi ke? Logik tak? Okey, dah faham pasal etika, jom kita beralih pula pada peradaban. Yang ini pula konsepnya sangat dekat dengan jiwa kita kat rantau ni. Peradaban, dari perkataan adab, bukan sekadar pasal bangunan tinggi atau teknologi canggih, tapi ia merangkumi sesuatu yang lebih dalam, iaitu ketinggian budi pekerti. Petikan dari Syed Naqib Al-Atas ni memang padu. Dia betul-betul jelaskan yang peradaban sejati itu bukan diukur pada apa yang kita bina secara fizikal, tapi pada kehalusan adab dan keluhuran budaya masyarakat itu sendiri. Mendalam kan? Soalan besarnya sekarang, macam mana dua idea ni, etika dari barat dan adab dari timur, boleh bercampur dan hasilkan acuan kita yang unik di Malaysia? Macam mana ia membentuk siapa kita hari ini? Cara paling senang nak faham, bayangkan macam kuih lapis. Serius, kuih lapis. Sejarah etika kita ni ada 3 lapisan utama, di mana setiap zaman tu menambah satu lapisan baru yang unik. Lapisan paling bawah sekali, tapak kita, ialah zaman pra-kolonial. Masa tu, hidup kita, cara kita bergaul, semuanya berpaksikan adab, adat resam dan adat istiadat. Banyak dipengaruhi oleh pandangan hidup Melayu Islam. Inilah asas kita. Lepas tu, masuklah lapisan yang kedua, zaman kolonial. Zaman ni memperkenalkan konsep etika barat yang lebih formal, terutamanya dalam hal pentadbiran, undang-undang dan cara hidup sosial. Tapi, orang kita dulu bijak. Diorang tak telan bulat-bulat. Apa yang baik, diorang ambil, sesuaikan. Yang tak sesuai dengan adab kita, diorang tolak ke tepi. Dan akhirnya, sampailah kita kat lapisan paling atas sekali. Zaman kita sekarang. Zaman pasca kolonial. Kita sekarang hidup dengan kuih lapis yang dah siap ni. Kita sentiasa cuba seimbangkan nilai tradisi dengan cabaran-cabaran baru. Contoh paling senang, teknologi. Tiba-tiba kita kena fikir pasal benda macam etika digital, macam mana nak komen kat media sosial dengan beradab. Nampak tak? Okey, jadi sekarang kita tahu identiti kita ni berlapis-lapis, macam kuih tadilah, agak kompleks kan? So, macam mana kita nak cuba fahamkan semua ni dengan lebih mudah? Ada satu kerangka ringkas yang guna 3 kanta analisis. Bayangkan kita pakai 3 kanta khas. Kanta pertama, sejarah, kita tengok balik perjalanan kita dari dulu sampai sekarang. Kanta kedua, struktur sosial, kita analisis macam mana masyarakat kita ni tersusun. Dan kanta ketiga, biografi, kita zoom in untuk tengok macam mana sejarah dan struktur sosial ni tadi memberi kesan kepada kisah hidup setiap seorang daripada kita. Tengok jadual ni. Ini contoh paling jelas bila kita guna kanta struktur sosial tadi. Dulu, masyarakat kita tersusun ikut keturunan. Ada raja, ada pembesar, ada rakyat biasa. Tapi hari ni, struktur tu dah berubah. Sekarang ni, ia lebih kepada status ekonomi yang kita selalu sebut T20, M40 dan B42. Satu perubahan yang sangat besar. Okey, kita dah cakap pasal sejarah, pasal struktur, semua benda yang nampak besar kan? Tapi soalan paling penting, apa kena mengena semua ni dengan anda, dengan kehidupan harian kita? Jom kita tengok. Semuanya bermula dari dalam diri kita. Etika dan adab inilah yang membentuk karakter kita. Sebab itulah dalam falsafah pendidikan kebangsaan kita, matlamatnya bukan setakat lahirkan orang pandai je, tapi insan yang seimbang dari segi otak, hati dan juga badan.
dan dari dalam diri kita. Nilai-nilai ni mula disemai dalam sekolah pertama kita, iaitu keluarga. Tak kira dalam peradaban mana pun, Cina, India, Islam, semua setuju. Keluarga tu asas masyarakat. Di sinilah kita mula-mula belajar apa itu hormat, apa itu tanggungjawab. Kemudian, macam batu dibaling ke dalam air, riaknya makin besar. Dari keluarga, ia merebak ke jiran-jiran, kawan-kawan dan akhirnya ke seluruh masyarakat. Etika yang kita kongsi bersama inilah yang jadi macam gam sosial. Ia yang membolehkan kita semua hidup bersama dengan aman dan harmoni. Jadi, bila individu dah beretika, keluarga pun harmoni, komuniti pun bersatu padu, semua ini sebenarnya sedang membina sesuatu yang lebih besar. Satu matlamat bersama yang kita semua impikan. Dan inilah rumusan paling padu untuk semua yang kita bincangkan. Ia macam satu rantaian yang tak boleh putus. Individu yang beretika dan beradab akan lahirkan masyarakat yang bertamadun. Dan dari situ, lahirlah sebuah negara yang bertamadun. Nampak tak? Puncanya bermula dari setiap seorang daripada kita. Jadi, sebagai penutup untuk perkongsian kita kali ini, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk difikirkan. Dalam dunia kita yang serba pantas dan sentiasa berubah ni, apakah satu je, nilai etika peribadi yang anda rasa paling penting untuk kita pertahankan demi masa depan Malaysia yang kita sayangi ni? Fikirkan.